Uncle Syah dan saya nak set konvoi daripada KL menghala Penang. Berapa ribu biji kita boleh set? Penuh kroni, konti je. Macam baik tu. best juga kan. Macam tak juga ah. Kalau kita pergi tu macam okey juga. Kita bawa nama Mr. Zoba kat sana kan. Halang-halang kita konvoi. Lepas tu kita pergi terus event Modifighter ni. Kita konvoi ramai-ramai, dua orang sekali dengan loader, kereta JDM, so kita follow belakang. Kita ada konten untuk Mr. Zoba. Okey juga tu. Idea menarik. Tapi itulah, kita ada satu masalah. Masalah apa? Kereta JMC problem. JMC? Kereta company Mr. Zoba tu? Ya, hari tu kan kita pergi event Pedal to Metal dekat Sepang. Betul. Rosak. Tak tahu masalah apa. Balik daripada event hari tu, kita terus hantar pergi bengkel. Lah, tu tak ada lah sekarang? Tak ada. So tak tahu siapnya bila, tak tahu sempat ke tak. Kena guna kereta lain lah. Okey. Company ada 4 kenderaan. 4. Kita ada Honda Jazz. Yes. Kita ada Honda HRV. Kita ada van Toyota. Yang ni besar sikit. Apa tu? Tu lori. Lori? 3 tan kot ni. So, kau nak bawa van ni dengan lori? Salah satu lah, takkan kita nak bawa dua-dua. Kau satu, aku satu. Aku satu, kau satu? Tapi takkan kita nak bawa van dengan lori kan? Itulah tu, kita... Van dengan lori ni lah yang hantar order, hantar stok kat dealer kita. Kalau tak ada van dengan lori ni, macam mana? Dah lah dealer ada 47 seluruh Malaysia. Siapa yang nak hantar order sehari 200,000, siapa nak hantar? Siapa? Nanti customer bising. Order tak sampai-sampai. Lepas tu, buka Google review, letak 1. Lambat sampai. 1 bintang? 1 bintang. Oh, sakit tu. Lambat sampai. At least bagilah 3. Kan? 3 ke 4. Sebab lambat sampai je. Produk perform. Lambat sampai je. Sebab apa? Sebab kita guna pergi konvoi. Sekarang ni problem kereta. Okey. Kereta tak tahu lah sempat siap ataupun tak. Walaupun JM6 tu nampak ganas kan, tapi sunyi lah macam EV. Sebab hari tu aku bawa pergi event IMKL tahun lepas. Aku rem-rem, orang tak pandang. Orang tak pandang langsung kita Macam tu Orang suruh aku rem. Aku dah rem, dah rapat. Habis lah. Tapi tak ada bunyi. Lepas tu, kalau kata lori dengan van tak boleh bawa, kita boleh bawa apa je? Ada Jazz dengan HRV. Takkan nak bawa Jazz? Tak boleh juga. Tak ganas lah. Orang lain semua kereta ganas. Kereta modified, lower. Jadi M lah tu. Bawa Jazz. Tak kena. Takkan nak bawa HRV? Lagi tak kena. Macam nak pergi company trip pula. Itu macam family car. Kena juga bawa Honda City tu. Kau rasa muat tak kalau kita bawa JM6 masuk dalam ni? Ni, lori ni? Tak boleh. Lori nak guna untuk operation. Macam tu kena siapkan lah juga JM6 kan? Kena siapkan juga lah. Tak boleh buat apa lah. Itu je lah ada. Tapi aku rasa kalau tak sempat siap, kita curi je lah lori ni. Ni? Kita curi. Betul. Kalau JM6 tu tak siap, kita curi lori ni, kita letak JM6 kat dalam. Letak JMC ke dalam? Mana muat? Muat. Kau jangan letak macam tu. Kita letak sengit. Letak sengit? Daripada hantar sengit, biar kita letak kat atas. Atau okey, kita ikat pakai tali. Taubat tak idea apa? Kalau kata nak curi lah. Apa-apa pun yang aku tahu, kita pergi konvoi tu, Zoba ada dekat event Modifighter dekat Penang. Okey. So, macam mana nak buat? Aku dah cakap dengan kau. Muat. Besar ni, nampak? Boleh masuk 2 biji Honda City JMC kat sini. Tak boleh. Tak boleh muat dalam ni. Okey, katakanlah kalau muat sekalipun. Macam mana nak naik? Forklift ada. Forklift? Naik. Masalah tau. Okey lah. Macam okey. Tapi kan, kalau dapat pergi, aku nak belanja orang-orang Penang jersey Mr. Zoba limited edition ni. Ni jersey ni? Ha. Ambil betul.
Di sini bukan murah. Belanja lah. Ni kan dah hujung tahun. Kita Tak, pun aku pun nak tak ada lagi di sini. Tak, aku cakap sebab tu dia limited. Kalau kau ada, aku ada, semua orang ada, tak limited lah. Kemudian dah hujung tahun, belanja. Lagipun ni antara event yang terbesar dekat yang ada dekat Malaysia. So, kita sebagai Malaysia Zoba, kita nak belanja lah. Belanja? Nanti kau tolong preparekan lah. Boleh? Berapa kau nak bagi? Berapa ada? 10 boleh? 10 helai. 10? Tak boleh. Stok dah nak habis lah. Habis tu berapa? 5 helai boleh? 5 helai nak buat apa? Kat sana pengunjung ada 10,000 orang. Kau nak bagi jersey 5 helai? Tadi kata limited. Tapi takkan kita nak bagi saja kan? Mesti ada kena buat something. Kau rasa apa? Betul ke? Ni. Kita suruh diorang nyanyi lagu negaraku. Lagu negaraku? Waktu baru dapat macam ni? Tak suka aku. Aku rasa ni dapatkan IG awet. Awet random kat situ. Tak boleh. Tak boleh. Habis nanti kalau dia dah ada awet, dia tak boleh nak menang baju ni. Betul juga. Ataupun kereta siapa paling standard. Okey. Lepas tu? Kita bagi baju. Oh, untuk orang yang datang situ. Kereta paling standard kita bagi baju. Sebab kat situ kebanyakan kereta semua dah modified kan. Okey. Kereta semua dah modified. So kebanyakan orang-orang kereta modified datang. So dia kereta standard akan jadi rare kat situ. Limited. Betul juga. So kena dengan sempena kita nak bagi baju jersey yang limited ni. Ataupun tak pun kita cari siapa yang pakai absorber daripada Mr. Absorber. Agak kan. Dapat kita bagi baju. Habis kalau tak ada? Ada. Kita kan dah ada 47 cawangan. Tu. Dekat utara pun ada. Betul juga. Lepas tu baru-baru ni diorang cakap kita dah jual lebih daripada 100,000 batang absorber. Banyak kan? Takkan tak ada orang pakai kan? Salah satu. Okey, absorber tengok mana yang absorber ke, sport spring ke, adjustable ke, pro expert, kita bagi baju ni. Okey. Tapi benda 5 helai je. So siapa cepat dia dapat lah. Okey. Kabel dah settle. So hari Selasa 30 hari bulan kita gerak konvoi pergi Pening. 30 kita lepak-lepak dekat Stadium Batu Kawan Pening. 1 hari bulan hari Khamis kita join event. Okey. Tapi ada satu lagi masalah yang belum selesai. Masalah apa? Kenderaan kita nak pergi sana. JMC tu? JMC. Dia dua je. Sama ada kena siapkan JMC sebelum hari Selasa ataupun kita kena naik kereta lain. Aduh. Aku cakap susah-susah kita curi je lori tu. Kalau tak ada cara lain, aku rasa aku kena go on je dengan idea tu. Tapi apapun untuk korang, jumpa korang dekat event Malaysia Modifighter Festival di Pekarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang 1 sampai 4 Januari 2026 hari Khamis sampai Ahad. Ni ialah event festival modifikasi terbesar di utara. Hadiah macam-macam lagi draw kan. Macam ada. Nombor 1 apa? Nissan Skyline GTR R34. Tu nombor 1. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 pun puluh-puluh lah kereta dia. Motor puluh-puluh, kereta puluh-puluh, lucky draw. Dan Mr. Absorber nak belanja korang jersey limited edition yang ni untuk sesiapa yang ada dekat sana nanti. So nanti akan ada cara untuk korang dapatkan jersey ni secara percuma. Sebelum tu kalau korang nak tengok next episode tentang Road to Malaysia Modifighter Festival by Mr. Absorber, korang kena subscribe dulu YouTube Mr. Absorber. And jangan lupa untuk korang like, komen and share video ni untuk next content yang akan mendatang lebih menarik lagi. Apapun, pandu kereta lama seperti baru. Ciao.